Part 3. Jom tengok contoh grade di pasaran Timur Tengah. Kita tengok 4 grade utama yang biasa digunakan. Pertama, Royal atau High Grade, grade tertinggi. Aromanya lembut, kompleks dan tahan hingga 48 jam. Biasanya dari pokok liar yang matang dan resin tinggi. Kedua, Mid Grade. Grade Mid Grade pula, gabungan pokok tua dan muda. Aroma sederhana dan tahan 12 hingga 24 jam. Digemari untuk pasaran umum dan koleksi peribadi. Ketiga, Low Grade. Grade rendah atau low grade datang dari pokok ladang muda. Aromanya tajam, cepat hilang dan kadang bercampur air tinggi. Dan yang terakhir, Blended Oil. Campuran dengan minyak asas lain atau sintetik. Biasanya untuk pasaran bajet. Sudah dapat ilmu baru? Selepas ini anda dah boleh beza grade minyak oud. Follow dan repost Trader Gaharu untuk ilmu gaharu seterusnya.